Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera, tahukah anda? Jika anda merupakan penerima sumbangan tunai rama atau STR, anda mungkin layak mendapatkan rawatan di klinik swasta secara percuma melalui skim perubatan madani. Ramai yang masih ingat kalau sakit ringan mesti pergi ke klinik kerajaan dan tunggu lama. Sebenarnya kerajaan telah menyediakan satu skim yang membolehkan golongan B40 mendapatkan rawatan di klinik swasta yang berdaftar tanpa perlu mengeluarkan wang sendiri selagi masih dalam had manfaat. Dalam video ini saya akan kongsikan siapa yang layak, jenis rawatan yang boleh diterima, beberapa nilai manfaat yang diberikan dan bagaimana cara menggunakan skim perubatan madani. Jadi tonton video ini sampai habis supaya anda tidak terlepas manfaat yang telah disampaikan nanti. Skim perubatan madani merupakan satu inisiatif kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Tujuan utama skim ini adalah membantu golongan B40 yang menerima sumbangan tunai rama atau STR mendapatkan rawatan sakit-sakit ringan di klinik perubatan swasta yang mengambil bahagian. Melalui skim ini, anda tidak semestinya perlu ke klinik kerajaan untuk mendapatkan rawatan bagi penyakit ringan seperti demam atau selesma. Ini bukan saja memudahkan rakyat mendapatkan rawatan dengan lebih cepat, malah membantu mengurangkan kesesakan di hospital dan klinik kerajaan. Secara keseluruhannya dianggarkan ratusan ribu isi rumah di Malaysia boleh menikmati manfaat daripada skim ini. Ramai yang bertanya, adakah semua rakyat Malaysia layak? Jawapannya adalah tidak. Skim ini hanya diberikan kepada penerima STR yang layak. Kategori yang boleh menerima manfaat ialah: pertama, isi rumah berkeluarga yang terdaftar sebagai penerima STR, dan kedua, rakyat warga emas yang berumur 60 tahun ke atas dan tidak mempunyai pasangan. Ketiga, individu bujang berumur antara 21 hingga 59 tahun. Bagi individu OKU dan bujang pula, kelayakan bermula dari umur 19 tahun hingga 59 tahun. Kelayakan diberikan secara otomatik. Namun begitu, penerima perlu membuat peristirahat bahawa mereka tidak menerima manfaat rawatan yang sama daripada majikan kerajaan negeri ataupun skim perubatan yang lain. Skim ini hanya meliputi rawatan sakit-sakit ringan, antaranya ialah demam dan selesma, cerit-berit, muntah, sakit kepala terseliu, luka ringan dan trauma kecil. Ini bermaksud jika anda mengalami penyakit ringan yang memerlukan pemeriksaan doktor dan ubat, anda boleh mendapatkan rawatan di klinik swasta yang berdaftar. Walau bagaimanapun, dapat beberapa rawatan yang tidak termasuk dalam skim ini. Contohnya, imunisasi rutin, pemeriksaan kesihatan, rawatan susulan penyakit kronik seperti darah tinggi dan diabetes, rawatan ibu dan anak, perancangan keluarga, rehabilitasi, permintaan ubat dan berjumpa doktor, serta permintaan vitamin atau suplemen. Jadi, sebelum pergi ke klinik, pastikan penyakit anda termasuk dalam kategori rawatan sakit ringan. Berapakah nilai yang akan diterima bagi penerima? Setiap kategori mempunyai had manfaat yang berbeza. Isi rumah berkeluarga menerima manfaat sehingga RM250. Warga emas tanpa pasangan menerima manfaat sehingga RM125, manakala individu bujang menerima manfaat sehingga RM75. Dan perlu diingat, ini bukan wang tunai. Sebaliknya, jumlah ini merupakan had yang boleh digunakan untuk mendapatkan rawatan di klinik yang mengambil bahagian. Setiap kali rawatan, baki manfaat akan dikurangkan mengikut kos rawatan yang ditanggung oleh skim.
Prosesnya sangat mudah. Langkah pertama, semak kelayakan sama ada Anda layak atau tidak di aplikasi MySejahtera. Langkah kedua, pergi ke mana-mana GP yang berdaftar di bawah skim perubatan madani. Biasanya klinik tersebut mempunyai pelekat dan tanda skim perubatan madani. Jangan lupa membawa MyCard atau dokumen pengenalan. Doktor akan membasmakan kelayakan Anda. Jika layak, Anda boleh menerima rawatan tanpa membuat bayaran selagi masih mempunyai baki manfaat. Selepas rawatan selesai, baki manfaat Anda akan dikemaskini secara automatik. Kesimpulannya, skim perubatan madani merupakan satu inisiatif yang sangat membantu rakyat, khususnya penerima STR. Jika Anda atau ahli keluarga layak memanfaatkan skim ini apabila memerlukan rawatan pagi, penyakit ringan, kongsikan juga video ini kepada ibu bapa, saudara mara dan rakan-rakan yang mungkin belum mengetahui tentang kemudahan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, kongsikan kepada orang lain dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak perkongsian mengenai bantuan kerajaan, kewangan dan info semasa. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi video seterusnya.